kelas, mari kita lihat tips penting ini. Bagus sekali idea kamu ini. Cuba kembangkan lagi. Oh, saya faham sekarang. Kita boleh masukkan contoh ini. Baiklah, kita akan memulakan pembentangan kita pada hari ini dengan sesi penerangan pengenalan. Pada bahagian pengenalan ini, kajian ini bermula dengan melihat perkembangan yang pesat teknologi digital dan kecerdasan buatan atau AI yang kini memberi impak besar terhadap bidang pendidikan, termasuklah dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu. Dalam konteks ini, ChatGPT merupakan salah satu aplikasi AI yang berasaskan model bahasa yang semakin mendapat perhatian kerana potensinya sebagai alat bantu mengajar, khususnya dalam pengajaran penulisan karangan. Penggunaan ChatGPT dilihat mampu untuk membantu murid menjana idea, membina rangka karangan serta memperbaiki struktur ayat sekaligus menyokong peranan guru dalam membimbing proses penulisan secara lebih sistematik dan kreatif. Namun begitu, penerimaan terhadap penggunaan ChatGPT ini dalam kalangan guru bahasa Melayu adalah berbeza-beza. Perbezaan ini wujud disebabkan oleh beberapa kebimbangan, antaranya isu ketidakjujuran akademik, kebergantungan murid terhadap teknologi serta kesannya terhadap pembentukan nilai pembelajaran kendiri. Sehubungan dengan itu, kajian ini dijalankan untuk meneliti persepsi guru bahasa Melayu terhadap penggunaan ChatGPT sebagai alat bantu mengajar dalam penulisan karangan bagi mengenal pasti potensi sebenar teknologi ini serta cabaran yang dihadapi oleh guru. Akhir sekali, dapatan kajian ini diharapkan dapat membantu memastikan penggunaan ChatGPT dapat dilaksanakan secara beretika dan berkesan dalam bilik darjah selaras dengan keperluan pengajaran bahasa Melayu masa kini. Okay, Assalamualaikum. Jadi saya akan teruskan pembentangan. Yang bahagian seterusnya adalah berkaitan dengan penyataan masalah. Jadi yang pertamanya adalah tahap penerimaan guru yang tidak jelas. Jadi pada masa sekarang ni kita dapat lihat penggunaan ChatGPT ni semakin meluaslah dan dilihat sangat berpotensi untuk membantu guru dalam pengajaran penulisan karangan, iaitu tajuk kajian kami lah. Jadi dekat sini ChatGPT tu kita dapat faham dia dapat bantu idea, dapat bantu bina ayat dan susun karangan. Tapi dekat sini kita dapat lihat tahap pendedahan dan kefahaman guru-guru ataupun penerimaan dan penggunaan ChatGPT dalam kalangan guru ni dia berbeza-beza. Dekat sini sebab kita dapat lihat akibatnya daripada jurang pendedahan, kefahaman dan kemahiran teknologi lah. Jadi dekat sini kita dapat faham juga ada guru yang masih ragu-ragu dan tak pasti sama ada teknologi itu sesuai digunakan semasa pengajaran. Dan ada juga guru-guru yang melihat ChatGPT itu adalah sebagai satu inovasi yang baiklah untuk bantu murid-murid. Seterusnya adalah kekurangan kajian empirikal yang khusus. Untuk kajian empirikal, dekat sini kita dapat lihat kajian yang meneliti secara khusus persepsi guru-guru, especially guru bahasa Melayu ni terhadap penggunaan ChatGPT tu dia terhad. Dan kita dapat lihat kalau ada kajian pun dia secara umum lah berkaitan dengan teknologi dan sebagainya lah. Jadi dekat sini keadaan ini menyebabkan guru-guru ni dia kurang rujukan yang jelas atau yang lebih spesifik untuk penggunaan ChatGPT tersebut semasa sesi pengajaran dan juga pembelajaran. Jadi yang seterusnya, tiada panduan pelaksanaan yang jelas. Dekat sini ketiadaan bukti penyelidikan menyukarkan guru dan pihak sekolah mengintegrasikan ChatGPT secara berkesan dan beretika dalam PDP. Jadi dekat sini bila tak ada garis panduan yang jelas, dia jadi satu masalah sebabnya guru-guru ni dia tak dapat tentukan macam mana ChatGPT tu boleh digunakan secara berkesan, secara beretika dalam pengajaran di dalam kelas, especially untuk membuat karangan bersama pelajar lah. Seterusnya, kita dapat lihat kebimbangan terhadap integriti akademik. Untuk penggunaan ChatGPT ni dia berpotensi menimbulkan isu plagiat, kebergantungan murid kepada AI semata-mata dan mengurangkan pemikiran kendiri. Jadi dekat sini bila ada kebimbangan ni sebabnya murid-murid ni dia boleh jadi mereka hanya copy and paste sahaja sebiji-sebiji apa yang diberi oleh ChatGPT dan mereka ni akan mengurangkanlah kemahiran ataupun keupayaan mereka untuk berfikir secara kreatif, kreatif dan sebagainya dan memang mewujudkan sangat-sangat kebergantungan kepada teknologi ataupun ChatGPT semata-mata. Dan seterusnya adalah kesan jangka panjang terhadap kemahiran menulis yang belum pasti. Penggunaan tanpa kawalan boleh menjejaskan penguasaan kemahiran asas penulisan murid. Dekat sini kita dapat lihat yang
kesan panjang kalau selalu guna ChatGPT, especially untuk murid-murid. Guru-guru ni tak dapat kesan apa itu kemahiran murid yang spesifik, especially untuk menulis karangan lah. Jadi guru-guru ni tak dapat lihat macam mana murid tu punya kemahiran asas, contohnya macam nak bina ayat, nak olah idea dan sebagainya lah. Sebab apa? Sebab hanya bergantung pada ChatGPT, jadi tak ada kemahiran sendirilah. Dan yang terakhir sekali adalah keperluan kajian sistematik. Kajian diperlukan bagi memahami persepsi, kebimbangan dan keperluan guru lah sebagai asas pembinaan garis panduan penggunaan ChatGPT. Jadi kepentingan kajian ni sangat penting sebab nak bantu guru-guru jugalah, bantu guru-guru untuk membina sebuah garis panduan yang jelas, supaya adanya garis panduan yang jelas tu guru-guru dapat laksanakan penggunaan ChatGPT tu dengan lebih secara terkawal, beretika dan juga berkesan lah dalam bilik darjah kepada murid-murid. Okey, baiklah. Jadi saya akan teruskan juga bahagian seterusnya adalah untuk objektif kajian kami. Jadi objektif pertamanya adalah untuk mengenal pasti persepsi guru bahasa Melayu terhadap penggunaan ChatGPT dalam pengajaran penulisan karangan. Jadi untuk bahagian objektif pertama, kat sini kami nak kaji ataupun nak kenal pasti persepsi guru bahasa Melayu tu sama ada, kita nak tengok sama ada guru tu menerima, menolak atau mereka ragu-ragu terhadap penggunaan ChatGPT tu dalam pengajaran penulisan karangan dalam bilik darjah. Yang keduanya adalah untuk menilai pandangan guru terhadap keberkesanan ChatGPT sebagai alat bahan bantu mengajar. Untuk objektif kedua, dekat sini kami nak lihatlah pandangan guru-guru ni tentang macam mana ChatGPT tu berkesan sebagai alat mereka mengajar di dalam kelas. Jadi dekat sini nak tahu macam mana ChatGPT tu boleh bantu murid untuk menjana idea, untuk membina ayat, untuk susun karangan tu lebih cantik dan sebagainya lah. Yang ketiga, untuk objektif ketiga ialah mengenal pasti cabaran dan kebimbangan guru terhadap penggunaan ChatGPT dalam bilik darjah. Untuk objektif ketiga kami nak kenal pasti cabaran dan kebimbangan. Jadi untuk yang ini, kita nak tengoklah contohnya kebimbangan guru-guru ni teknik ataupun situasi di mana murid-murid tu dia copy and paste, plagiat, dan itu kita tengok juga macam mana situasi murid-murid tu terlalu bergantung kepada ChatGPT, dan macam mana kita dapat lihat guru-guru dapat lihat situasi untuk mengawal sendiri penggunaan ChatGPT itu semasa kelas berlangsung. Jadi dekat situ untuk kena pastilah macam mana cabaran-cabaran tu. Seterusnya adalah menganalisis potensi penggunaan ChatGPT secara beretika dan terkawal dalam PDP Bahasa Melayu. Jadi yang terakhir sekali kajian kami ni untuk menganalisis potensi penggunaan ChatGPT. Jadi yang ini potensi ChatGPT ni dia sangat bagus, tapi dia masih perlu dikawal dan digunakan secara beretika lah. Jadi kajian ni adalah untuk nak tengok sejauh mana dan sebagus mana ChatGPT tu boleh digunakan di dalam pengajaran kelas guru-guru yang menjawab soal sidik kami lah. Itu sahaja daripada saya teruskan kepada pembentang seterusnya. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada rakan pembentang. Saya akan meneruskan pembentangan bagi persoalan kajian. Jadi kami menggariskan 3 persoalan utama dalam kajian ini. Yang pertama ialah untuk meneliti apakah persepsi guru bahasa Melayu terhadap penggunaan ChatGPT sebagai alat bantu mengajar dalam penulisan karangan. Persepsi guru merupakan faktor penting dalam menentukan penerimaan dan keberkesanan integrasi teknologi baharu dalam bilik darjah, kerana sikap dan kepercayaan guru mempengaruhi keputusan pedagogi yang dibuat semasa proses pengajaran dan pembelajaran. Bagi persoalan kedua, kami menggariskan untuk menyiasat apakah manfaat pedagogi yang dirasakan oleh guru bahasa Melayu terhadap penggunaan ChatGPT dalam pengajaran penulisan karangan. ChatGPT dilaporkan berpotensi membantu pelajar dalam penjanaan idea, pengembangan isi, pembinaan struktur dan penambahbaikan aspek linguistik dalam karangan tersebut, sekaligus ianya menyokong pembelajaran kendiri dan pembelajaran berperingkat ataupun scaffolding. Okey, namun seterusnya saya akan menyambung bahagian hipotesis kajian. Yang pertama iaitu berkaitan dengan pandangan guru terhadap keberkesanan penggunaan ChatGPT dalam penulisan karangan. Ianya dipengaruhi oleh tahap pengalaman seseorang guru itu dalam menggunakan teknologi tersebut secara bijak atau terkawal dalam bilik darjah. Yang kedua, kajian ini juga ia memfokuskan terhadap hubungan signifikan antara
penguasaan guru mengenai ChatGPT tersebut serta pandangan mereka tentang keberkesanan penggunaan ChatGPT itu dalam PDPP di bilik darjah. Iaitu apabila seseorang guru itu menguasai ChatGPT dengan lebih baik, maka pandangan mereka terhadap keberkesanan di dalam bilik guru juga akan lebih meningkat. Akhir sekali, hipotesis kajian yang kami hadapi iaitu berkaitan dengan cabaran dan kebimbangan guru terhadap penggunaan ChatGPT. Ianya hubungan songsang yang berlaku antara tahap penerimaan dan keberkesanan yang dirasai. Semakin tinggi tahap kebimbangan seseorang guru itu terhadap isu teknologi ChatGPT ini, maka semakin rendah tahap penerimaan guru tersebut untuk penilaian keberkesanan mereka dalam penilaian ChatGPT untuk penulisan karangan. Ianya dimaksudkan bahawa apabila seorang guru itu menerima penggunaan ChatGPT itu dan ia dapat menguasainya, maka tahap keberkesanannya di dalam bilik darjah akan meningkat. Jika sifat kebimbangan dia tu semakin tinggi, maka penggunaan ChatGPT dalam bilik darjah juga akan semakin rendah dan tidak dapat melihat keberkesanan penulisan karangan tersebut. Seterusnya, saya akan membentangkan berkaitan dengan batasan atau cabaran kajian yang dihadapi oleh kumpulan kami. Yang pertama iaitu tentulah tentang pengalaman responden yang tidak seragam. Seperti yang saya cakap tadi dalam hipotesis, setiap guru itu mempunyai pengalaman penggunaan ChatGPT yang berbeza. Iaitu kerana guru bahasa Melayu hanya mempunyai pengetahuan asas, manakala sebahagian guru yang lain sudah menguasai AI dalam aktiviti PDPP lebih baik daripada yang guru-guru yang lain. Maka kita tak dapat satu tahap kajian yang baik. Apabila ada yang menggunakan dengan baik, ada yang menguasai dengan baik, maka keberkesanan dia akan dapat dilihat. Jika ia tidak menguasai dengan baik, maka keberkesanan dia tidak dapat dilihat dengan jelas dalam PDPP. Seterusnya, halangan yang kami hadapi iaitu tentang kaedah soal sidikkan diri secara berstruktur ini. Ianya menjadikan dapatan kajian boleh terdedah dengan sifat bias daripada responden tersebut. Hal ini kerana responden tersebut mungkin cenderung memberikan jawapan yang bersifat positif dan selaras dengan dasar pendidikan digital yang lebih baik, iaitu sekaligus berhadapan dengan cabaran untuk mentafsir data-data tersebut dengan lebih baik. Contohnya, guru-guru ini akan merasai ChatGPT ini adalah satu platform yang mudah dan terbaik dalam dasar umumnya, walaupun mereka tidak dedahkan dalam bilik-bilik darjah. Dan bila kita buat soal sidik ini, mereka akan memberikan jawapan yang positif tanpa melihat pengalaman beliau menggunakan ChatGPT tersebut. Maka dasar dapatan kajian yang kami dapati akan lebih kepada arah positif daripada ke arah yang lain, iaitu arah negatif. Sekian, terima kasih. Saya meneruskan pembentangan kita bagi sesi penerangan definisi konsep. Pada slide ini, saya akan menerangkan beberapa konsep utama yang menjadi asas kepada kajian kami supaya skop kajian dapat difahami dengan lebih jelas. Yang pertama iaitu guru. Konsep guru dalam kajian ini merujuk kepada peranan profesionalisme guru bahasa Melayu yang bukan sahaja merancang dan melaksanakan pengajaran, malah menilai pembelajaran serta membimbing perkembangan murid secara menyeluruh. Dalam konteks penulisan karangan, guru berperanan sebagai pembimbing dan pemudah cara yang membantu murid untuk membina kefahaman, kemahiran, berfikir aras tinggi serta pembelajaran kendiri. Oleh itu, perintegrasi dan teknologi seperti ChatGPT ini dilihat sebagai sokongan kepada tugas guru dan bukannya untuk menggantikan peranan guru tersebut. Yang kedua, kecerdasan buatan AI. Kecerdasan buatan AI atau AI ini ditaktifkan sebagai teknologi yang meniru keupayaan kognitif manusia seperti berfikir, belajar dan menyelesaikan masalah melalui penggunaan algoritma dan data. Dalam bidang pendidikan, AI berpotensi untuk menyokong pengajaran dan pembelajaran melalui penjanaan kandungan, pemberian maklum balas automatik dan penyesuaian pembelajaran. Dalam kajian ini, ChatGPT ini dapat dilihat sebagai aplikasi AI yang digunakan secara beretika sebagai alat bantu pengajaran penulisan karangan bahasa Melayu. Yang ketiga iaitu bahasa Melayu. Bagi konsep bahasa Melayu pula, ia merupakan bahasa kebangsaan dan bahasa ilmu yang berperanan penting sebagai medium komunikasi, pendidikan serta pembinaan identiti murid. Penguasaan bahasa Melayu khususnya dalam penulisan karangan
mencerminkan keupayaan murid untuk berfikir secara kritis, menganalisis maklumat dan menyampaikan idea secara sistematik. Oleh itu, kajian ini menumpukan penggunaan ChatGPT dalam konteks pengajaran penulisan karangan bahasa Melayu. Dan yang terakhir iaitu alat bantu mengajar. Alat bantu mengajar merujuk kepada bahan, medium atau teknologi yang menyokong dan meningkatkan keberkesanan pengajaran serta pembelajaran. Dalam pendidikan abad ke-21 ini, alat bantu mengajar ini merangkumi penggunaan teknologi digital dan aplikasi pintar yang menggalakkan pembelajaran aktif dan berpusatkan murid. Sehubungan dengan itu, ChatGPT ini dikaji sebagai satu alat bantu mengajar yang berpotensi untuk meningkatkan pelibatan murid serta mempelbagaikan strategi pengajaran guru bahasa Melayu dalam penulisan karangan. Baiklah, pada slide ini saya akan membentangkan beberapa sorotan kajian lepas yang berkaitan dengan penggunaan ChatGPT dan kecerdasan buatan dalam konteks pendidikan, khususnya dari sudut persepsi guru. Baiklah, yang pertama, kajian Muhammad Alif Aini dan Eng Ui pada tahun 2024 dapatan menunjukkan bahawa persepsi guru terhadap penggunaan ChatGPT adalah positif apabila teknologi ini digunakan sebagai alat sokongan dan bukannya sebagai pengganti peranan guru. Kajian ini turut mendapati bahawa ChatGPT membantu pelajar dalam menjana idea, menyusun struktur karangan serta memperbaiki tata bahasa dan kosakata. Selain itu, AI generatif berfungsi sebagai scaffolding yang menyokong pembelajaran berperingkat selaras dengan prinsip konstruktivisme. Dapatan ini menunjukkan bahawa potensi ChatGPT dalam pengajaran penulisan karangan. Yang kedua iaitu daripada kajian Perry pada tahun 2025 mendapati bahawa minat guru terhadap ChatGPT adalah tinggi, namun penggunaannya di bilik darjah masih tidak konsisten. Hal ini kerana halangan yang utama yang dikenapasti termasuk kekurangan latihan profesionalisme, ketiadaan garis panduan rasmi serta ketidakjelasan berkaitan etika penggunaan AI. Jadi kajian ini juga menegaskan bahawa persepsi guru bukan hanya dipengaruhi oleh kebesaran teknologi, tetapi turut bergantung kepada sokongan institusi dan dasar pendidikan yang jelas. Seterusnya iaitu daripada kajian Zawadzki Richter pada tahun 2021 menyatakan bahawa AI dan ChatGPT ini berfungsi sebagai alat sokongan pedagogi yang membantu maklum balas pembelajaran, pembezaan pengajaran dan pembelajaran kendiri pelajar. Walaupun persepsi guru terhadap ChatGPT adalah positif dari segi sokongan penulisan, kajian ini menekankan keperluan bimbingan pedagogi bagi mengekalkan keaslian hasil kerja murid serta menggalakkan pemikiran kritis. Isu etika dan integriti akademik turut menjadikan latihan profesionalisme dan garis panduan terhadap penggunaan AI yang sangat penting dalam pendidikan. Jadi rumusan daripada sorotan kajian ini, secara keseluruhannya, sorotan kajian lepas ini telah menunjukkan bahawa secara umum mempunyai persepsi positif terhadap penggunaan ChatGPT sebagai alat bantu mengajar. Namun, penggunaan yang berkesan memerlukan panduan yang jelas, latihan profesional dan pendekatan beretika, khususnya dalam pengajaran penulisan karangan bahasa Melayu itu sendiri. Oleh itu, kajian ini dijalankan bagi meneliti dengan lebih mendalam persepsi guru bahasa Melayu dalam konteks sebenar bilik darjah. Okey, terima kasih kepada rakan pembentang. Saya akan meneruskan pembentangan bagi bahagian metodologi kajian. Yang pertama adalah reka bentuk kajian. Kajian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan reka bentuk berbentuk tinjauan ataupun survey research design yang dilihat sesuai untuk mengumpul data secara sistematik mengenai persepsi, pengetahuan dan pandangan-pandangan guru bahasa Melayu sendiri terhadap penggunaan ChatGPT dalam penulisan karangan. Okey, yang kedua adalah lokasi, populasi dan sampel kajian. Jadi kajian ini sepenuhnya dijalankan secara atas talian dan tanpa lokasi fizikal tertentu. Kami menyasarkan populasi yang terdiri daripada
kalangan guru-guru bahasa Melayu, sekolah rendah dan juga sekolah menengah. Jadi sampel kajian melibatkan 52 orang guru yang telah pun mengisi soal selidik ini sepenuhnya. Okey, bagi instrumen kajian pula, instrumen kajian terdiri daripada soalan soal selidik yang berstruktur yang dibahagikan kepada 4 bahagian, iaitu bahagian A, demografi responden melibatkan jantina, pengalaman guru, umur guru dan penempatan sekolah yang didiami oleh guru tersebut. Okey, bagi bahagian B pula, kami menilai tahap pengetahuan guru mengenai penggunaan ChatGPT dalam pengajaran penulisan karangan. Bahagian C, kami menumpukan kepada pandangan guru terhadap keberkesanan ChatGPT itu sendiri untuk meningkatkan kualiti penulisan pelajar. Okey, dan bahagian terakhir ialah bahagian D. Kami memasukkan soalan-soalan berkaitan dengan langkah-langkah pengintegrasian yang dilakukan oleh guru berkaitan dengan penggunaan ChatGPT secara bijak dan beretika dalam bilik darjah. Okey, kesemua item dan dalam bahagian B, C dan D, kami menggunakan skala Likert 5 mata daripada sangat tidak setuju iaitu skala 1 hingga skala 5 iaitu sangat setuju. Okey, bagi aspek kesahan dan kebolehpercayaan instrumen, bagi memastikan kesahan kandungan ataupun content validity, soal selidik telah pun disemak oleh guru-guru bahasa Melayu sendiri bagi memastikan kesesuaian item dan objektif kajian serta konteks sekolah Malaysia, dalam konteks sekolah Malaysia dapat dicapai sepenuhnya. Okey, yang terakhir ialah kaedah analisis data. Data-data yang dikumpulkan telah pun dianalisis menggunakan perisian Statistical Package for Social Science ataupun SPSS secara statistik deskriptif bagi menjawab persoalan kajian. Jadi statistik seperti kekerapan, peratusan, min dan sisihan piawai digunakan untuk menghuraikan latar belakang demografi responden serta tahap pengetahuan, persepsi keberkesanan dan juga pandangan guru bahasa Melayu sendiri dalam pengintegrasian ChatGPT berkaitan dengan penulisan karangan. Baiklah, seterusnya saya Nur Masra binti Muhammad Azmi akan membentangkan berkenaan dengan dapatan kajian yang telah diperoleh melalui soal selidik terhadap 52 orang guru bahasa Melayu daripada sekolah rendah dan juga sekolah menengah. Okey, di dalam bahagian yang pertama ini kita akan lihat dapatan kajian berkenaan dengan demografi responden. Okey. Berdasarkan dapatan kajian, majoriti responden terdiri daripada guru perempuan iaitu seramai 31 orang yang mewakili 60% daripada bilangan responden lah. Manakala 21 orang merupakan guru lelaki yang mewakili 40% daripada bilangan responden. Okey, seterusnya dari segi umur pula, sebanyak 69% responden berumur lebih daripada 30 tahun, manakala 31% berumur kurang daripada 30 tahun. Jadi hal ini menunjukkan kebanyakan responden mempunyai tahap kematangan dan juga pengalaman yang lebih tinggi dalam bidang pendidikan. Okey, seterusnya kita akan lihat dapatan kajian berkenaan dengan pengalaman mengajar responden lah. Okay, kalau kita lihat dekat sini 69% responden mempunyai pengalaman mengajar lebih daripada 5 tahun, manakala selebihnya mempunyai pengalaman kurang daripada 5 tahun. Okey, baiklah. Kita akan teruskan dari segi penempatan sekolah pula. Kalau kita lihat daripada dapatan kajian ini, 56% responden mengajar di kawasan bandar, manakala 44% lagi mengajar di kawasan luar bandar. Jadi ini menunjukkan kajian ini dia melibatkan latar belakang daripada pelbagai sekolah lah, dalam bandar ataupun di luar bandar. Okey, seterusnya kita akan lihat dari segi kekerapan penggunaan ChatGPT.
54% responden menyatakan mereka sangat kerap menggunakan ChatGPT, manakala hanya 11% tidak pernah menggunakannya. Jadi daripada dapatan kajian ini jelas menunjukkan bahawa ChatGPT ni semakin meluas dalam kalangan guru dalam bandar ataupun luar bandar. Baik, seterusnya saya akan membentangkan bahagian B, iaitu dapatan kajian berkaitan dengan pengetahuan guru terhadap penggunaan ChatGPT dalam pengajaran penulisan karangan. Okey, berdasarkan dapatan kajian yang kita dapat lihat dekat sini, tahap pengetahuan responden terhadap ChatGPT adalah tinggi dan sangat positif. Kalau kita lihat dekat sini sebanyak 90% responden iaitu gabungan setuju dengan sangat setuju menyatakan bahawa mereka mengetahui ChatGPT ni merupakan satu bentuk kecerdasan buatan ataupun AI lah. Okey, selain itu seramai 84% responden bersetuju dan sangat bersetuju bahawa mereka memahami bagaimana ChatGPT berfungsi sebagai alat bantu untuk menghasilkan teks atau contoh karangan. Jadi, dapatan kajian ini menunjukkan bahawa majoriti guru bukan sahaja mengenali ChatGPT, malah mereka memahami fungsi asasnya dalam konteks pengajaran. Okey, walau bagaimanapun, bagi aspek pengintegrasian ChatGPT dengan objektif pengajaran karangan, hanya 77% responden yang menunjukkan persetujuan. Manakala kalau kita lihat kat sini, 15% berada pada tahap neutral lah. Jadi keadaan ini menunjukkan masih terdapat sebilangan guru yang memerlukan bimbingan dan juga latihan lanjut untuk mengaplikasikan ChatGPT ni secara lebih terancang dan selari dengan objektif PDP. Okey, seterusnya dari segi penggunaan ChatGPT untuk menyemak atau menilai karangan pelajar secara asas. Kalau kita lihat dekat sini, sebanyak 63% responden bersetuju dan sangat bersetuju. Manakala 27% berada pada tahap neutral lah. Jadi kat sini kita dapat lihat kefahaman guru terhadap fungsi penilaian ChatGPT masih berada pada tahap sederhana. Okey, namun begitu, dapatan yang sangat ketara dapat dilihat dari segi kesedaran terhadap risiko penggunaan ChatGPT lah, iaitu sebanyak 86% responden bersetuju dan sangat bersetuju bahawa mereka menyedari risiko seperti maklumat yang tidak tepat dan penggunaan bahasa yang kurang sesuai dalam karangan yang dijana oleh ChatGPT itu sendiri. Okey, secara keseluruhan, bahagian B ni menunjukkan bahawa guru mempunyai asas pengetahuan yang kukuh tentang ChatGPT disertai dengan kesedaran etika yang tinggi. Namun, dapatan ini juga menekankan keperluan kepada latihan berterusan kepada seorang guru tu bagi memastikan penggunaan ChatGPT ni dapat diintegrasikan dengan lebih berkesan dan dalam pengajaran penulisan karangan lah terutamanya. Baiklah, seterusnya saya akan teruskan dengan dapatan kajian berkenaan dengan pandangan terhadap keberkesanan penggunaan ChatGPT dalam penulisan karangan lah. Okey, berdasarkan dapatan kajian, secara keseluruhannya responden ni menunjukkan pandangan yang sangat positif terhadap keberkesanan ChatGPT dalam membantu pelajar menulis karangan. Kalau kita tengok dekat sini, sebanyak 84% responden bersetuju dan sangat bersetuju bahawa penggunaan ChatGPT ni dapat membantu pelajar memahami cara membina karangan dengan lebih lengkap dan juga tersusun. Selain itu, seramai 73% responden menyatakan bahawa pelajar menunjukkan peningkatan dalam kemahiran membina ayat selepas menggunakan ChatGPT. Jadi, dapatan kajian ini dia jelas menunjukkan bahawa ChatGPT ni dia berperanan sebagai alat sokongan yang membantu pelajar memperbaiki struktur ayat dan penggunaan bahasa dalam penulisan karangan.
Okey, dapatan kajian ini juga menunjukkan peratusan persetujuan yang sangat tinggi dari segi keyakinan pelajar, di mana 88% responden bersetuju dan sangat bersetuju bahawa ChatGPT membantu pelajar lebih yakin untuk mencuba pelbagai bentuk karangan. Jadi dekat sini membuktikan bahawa ChatGPT bukan sahaja menyokong aspek teknikal penulisan, tetapi ChatGPT ini juga memberikan kesan positif kepada motivasi pelajar itu sendiri. Tapi walau bagaimanapun, bagi item yang berkaitan dengan keupayaan ChatGPT untuk mempercepatkan proses pembelajaran, hanya 61% responden bersetuju dan sangat bersetuju, selebihnya sebanyak 29% berada pada tahap neutral. Jadi dapatan ini menunjukkan bahawa walaupun ChatGPT ini membantu pelajar dari segi motivasi, tapi tahap kebersanannya masih bergantung kepada kaedah pelaksanaan oleh guru dan tahap kebolehan pelajar itu sendiri. Okey, baiklah. Kita akan pergi kepada dapatan kajian yang terakhir, iaitu berkenaan dengan langkah mengintegrasikan penggunaan ChatGPT secara bijak. Okey, bagi aspek kefahaman peranan ChatGPT, 83% responden, iaitu gabungan 35% setuju dan 48% sangat setuju, bahawa pelajar perlu memahami bahawa ChatGPT tersebut merupakan sebuah alat sokongan sahaja, iaitu sokongan dalam pembelajaran dan bukannya sebagai pengganti kepada usaha seseorang pelajar tersebut. Okey, seterusnya dari segi penerangan penggunaan ChatGPT secara bertanggungjawab, seramai 75% responden, iaitu 40% setuju dan 35% sangat setuju, bahawa guru perlulah memberi panduan yang jelas kepada pelajar sebelum aktiviti penulisan dijalankan. Seterusnya berkaitan dengan perancangan aktiviti PDP penulisan, 84% responden, iaitu 38% setuju dan 46% sangat setuju bahawa aktiviti tersebut perlulah dirancang dengan objektif pembelajaran yang jelas walaupun melibatkan penggunaan ChatGPT. Okey, selain itu 65% responden, 42% setuju dan 23% sangat setuju bahawa penggunaan ChatGPT perlu disesuaikan mengikut tahap keupayaan pelajar. Dan akhir sekali, dari sudut penilaian hasil penulisan, sebanyak 80% responden, iaitu 36% setuju dan 44% sangat setuju bahawa penilaian karangan pelajar harus mengambil kira usaha dan tahap kefahaman pelajar dan bukan semata-mata hasil yang dijana daripada ChatGPT sahaja. Jadi secara keseluruhannya, dapatan kajian ini menunjukkan bahawa responden menyokong penggunaan ChatGPT ni secara beretika, secara terancang dan berfokuskan pembangunan pembelajaran pelajar. Okey, baiklah, kita dah sampai ke penghujung. Jadi secara keseluruhannya, kajian ini menunjukkan bahawa guru bahasa Melayu mempunyai persepsi yang positif terhadap penggunaan ChatGPT sebagai alat bantu mengajar dalam penulisan karangan. Khususnya apabila teknologi ini digunakan secara terancang, secara beretika dan juga terkawal. Dapatan kajian yang dijalankan membuktikan bahawa ChatGPT berpotensi menyokong proses pengajaran dan juga pembelajaran dengan membantu pelajar untuk menjana idea, memahami struktur karangan serta memperbaiki aspek bahasa tanpa menggantikan peranan guru itu sendiri ataupun tanpa menggantikan usaha pelajar itu sendiri. Namun kebimbangan terhadap keaslian penulisan, kebergantungan murid dan juga integriti akademik menuntut peranan guru sebagai pembimbing, pemantau dan juga penilai yang berautoriti. Oleh itu, penggunaan ChatGPT perlu disokong oleh kefahaman
pedagogi, kesedaran etika serta latihan profesional yang berterusan agar teknologi seperti ChatGPT ini dapat dimanfaatkan secara optimum selari dengan objektif pendidikan bahasa Melayu dan keperluan pendidikan abad ke-21. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Terima kasih.